Majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1447 peringkat negara akan diadakan pada hari Khamis malam Jumaat 1 Muharram 1447 Hijrah bersamaan dengan 26 Jun 2025 Masihi di semua masjid-masjid utama, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan utama di Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Bagi daerah Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan, Kuala Belait. Daerah Tutong, Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong. Dan daerah Temburong, Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, Temburong. Di antara pengisian majlis itu nanti adalah bacaan doa akhir tahun Hijrah dan bacaan doa awal tahun Hijrah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dengan tema Semarak Hijrah Mencapai Kecemerlangan yang Mampan. Datanglah beramai-ramai ke majlis itu nanti. Semoga kita ni semua mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.